Dikutuk perempuan itu, ditimpakan segala macam kesalahan kepadanya. Dikatakan perempuan itu wakil iblis, perdayaan syaitan, padahal lelaki itu yang lebih iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syed Muhammad Qayyum bin Syed Muhammad Azrin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Loy Barat. Kod sekolah saya ialah NEA 6006. Apa yang saya katakan pada awal video tadi bukanlah jampi mahumul mantra, namun sebaliknya ia adalah apa yang tertulis pada kulit hadapan buku novel yang bertajuk Terusir, tulisan Hamka, terbitan JT Publishing House Sendirian Berhad. Hamka atau nama penuhnya Haji Abdul Malik Karim Abdullah sering membuat buku. Salah satunya buku Terusir. Buku Terusir menceritakan tentang seorang perempuan bernama Maria. Hidup Maria hancur apabila fitnah melanda rumah tangga pertamanya, sehingga suaminya sendiri mengusirnya keluar daripada rumahnya dan memisahkan dia dengan anaknya Sofian yang masih kecil. Langit tidaklah selalu cerah. Hidup Maria buat kali keduanya ditimpa lagi masalah. Dia berkahwin, namun dia dianiayai suami keduanya sehingga dia hidup melarat dan terpaksa menjadi seorang pelacur. Tanpa membuang masa lagi, marilah saya menceritakan dengan lebih ringkas dan padat tentang kisah perjalanan hidup Maria yang menyedihkan lagi tragis ini. Maria ialah watak utama dalam novel Terusir ini. Maria dalam novel ini menghadapi berbagai-bagai jenis cabaran. Antaranya, dia dituduh mengambil barang kemas hak milik orang lain. Selain itu, dia juga dituduh curang dengan lelaki lain ketika ketiadaan suaminya. Pada mudanya, rumah tangga dia dan suaminya Azhar baik-baik sahaja, sebelum dia didapati oleh Azhar berdua-duaan dengan lelaki lain di dalam bilik tidur anaknya. Sungguh, itu bukanlah perbuatannya. Itu hanyalah fitnah dan perbuatan orang lain yang dengki melihat betapa bahagianya mereka. Dia cuba menerangkan perkara itu kepada Azhar, namun Azhar tidak percaya. Azhar mengusirnya keluar seperti anjing kurap tanpa sebarang belas kasihan, soal selidik mahupun bukti. Maria berkali-kali mengirim surat kepada Azhar agar memaafkannya dan menerimanya kembali ke pangkuan dia. Namun Azhar langsung tidak mengendahkannya. Tidak sampai di situ sahaja, hidup Maria diuji lagi apabila Maria berkahwin sekali lagi. Kali ini Maria berkahwin dengan seorang lelaki bernama Yasin, iaitu pekerja lama Tuan Ben Us seketika dirapat dahulu. Malang tidak berbau, harapkan pagar makan padi. Yasin ialah seorang suami yang teruk. Langkah kiri buat Maria kerana telah mengahwininya. Yasin ialah seorang lelaki yang suka berfoya-foya dan minum minuman keras. Yasin mengambil semua barang kemas Maria lalu menggadaikannya. Maria dengan tipu helahnya tidak mempercayai akan perkara itu. Maria bertanya apakah benar, namun Yasin mengambil pilihan untuk membuat ganas terhadap dia. Yasin menampar pipinya kerana bertanya soalan. Setelah dia bercerai dengan Yasin, akhirnya dia terpaksa memilih untuk hidup sebagai seorang pelacur. Hidupnya sebagai seorang pelacur sangat menyedihkan. Hari demi hari, layan demi layan, dia semakin muak. Namun apakah pilihannya? Perkara itu sahaja yang mampu dibuatnya demi sesuap nasi dan demi mengenyangkan perutnya. Begitulah nasib Maria. Tidak ada yang sudi membimbingnya. Suaminya yang dahulu dan yang kemudian sama sahaja jahatnya terhadap dirinya. Tidak ada yang sudi membimbingnya. Lebih banyak yang menjatuhkannya daripada yang memimpin. Semua orang tidak sudi membantunya. Semua orang hanya sudi membantunya pada jalan yang tidak halal. Begitulah kisah kehidupan Maria. Tidak ada lagi Maria yang kita kenal. Seorang Maria yang lemah lembut, seorang Maria yang setia, sopan santun. Tidak ada lagi semua itu.
Kini Maria dikenali dengan nama popularnya iaitu Neng Siti. Maria sekarang ialah seorang sampah masyarakat, seorang perempuan lacur, sangat menyedihkan baginya. Namun apa boleh buat, itulah angkara suaminya sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.